Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Arafah buat semua sahabat-sahabat sekalian dan salam Idul Adha yang akan kita sambut pada hari esok insya-Allah. Saya Ustaz Said Bakri Besar Ishak, pengasas Kompleks Pendidikan Baitul Dhiya, ingin mengajak sahabat-sahabat semua, tuan-tuan sekalian, untuk kita menyumbang RM1 untuk Baitul Dhiya. Dengan cara tuan-tuan boleh scan di QR code yang telah kami sediakan ini dan tuan-tuan boleh bersama-sama menyebarkannya kepada rakan taulan sanak saudara. Mungkin ia dapat membantu pengurusan dan pembangunan di Kompleks Pendidikan Baitul Dhiya ini. Dan insya-Allah tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyumbang pada hari yang sangat mulia ini, pahala yang lipat kali ganda Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tidak ada satu amalan yang cukup hebat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali pada hari yang 10 iaitu bulan Zulhijjah ini, 1 hingga 10 Zulhijjah, iaitu amalan yang kita lakukan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayuh sama-sama dalam kempen infak RM1 untuk kita membantu Baitul Dhiya insya-Allah.